Hai guys, Alicia Gaming di sini. Hari ini kita akan main Murder Mystery. Hari ini Alicia main seorang-seorang sebab entah sebab saja nak main seorang-seorang. Alamak. Sebab tak boleh jumpa sepupu lagi kan, sebab tak balik kampung lagi. Raya nanti balik kampung lah. Okay, aku innocent sekarang ni. Weh, tu murderer. Sekejap. Mana? Murderer. Murderer mana? Mana? Hilang dah. Oh, kat atas tu. Kalau ada kawan main lagi best. Alicia dah lama tak post. Dah hampir setahun Alicia tak post. Sebab tak tahulah, sibuk dengan sekolah. Camper lah. Tak tu. Camper. Allahu Akbar. Nak ambil gun, tak boleh ambil gun. Allah. Apa itulah. Okay. Sekejap. Kita. Bapak ada hacker kat sini. Mana ada hacker? Siapa ada pistol? Okay, sekejap. Dia tembak. Ya Allah, aim kau. Murderer kat mana? Kat situ. Kau boleh je tembak dia weh. Aku rasa dia main kat phone ni, sebab tu aim dia macam tu. Weh, budak ni relax je kat dalam. Mana Sheriff? Sheriff pula. Sheriff mati. Asal kau sorok kat dalam tu? Oh, tahu. Oh, murderer invisible. Patutlah dia tak nampak. Aduh. Okay, nak yang mana? Kita ambil yang Christmas punya lah. Sikit. Ni! Sheriff! Yes! Okay, tapi aku tak boleh mati cepat lah. Soalnya kalau aku dapat Sheriff, aku mati cepat. So, aku kena careful. Ya Allah! Cepat. Kenapa aku activate benda tu? Okay, kita tengok dulu. Siapa murderer? Siapa tu? Harap-harap bukan orang pro lah. Aku ni bukan pro sangat. Ya Allah. Aduh. Memang aku memang tak pandai lah aku ni. Yes! Yay! Kita dapat. Okay, kita ambil research. Ni. Yang ni! Ni, ya Allah. Tak apalah, ambil je lah itu. Aku tak nak murderer. Aku sangat tak nak murderer. Aku nak innocent je. Lebih aku nak innocent je sepanjang masa.
Sebab aku tak suka jadi murderer. Murderer susah. Tapi hari tu semalam aku jadi murderer. Okey je tapi lah. Shrek ke? Oh alah, ya Allah, ya Allah. Astaghfirullah. Tu Shrek tu, Shrek tu. Mana? Ya Allah! Run for your life. Run for your life. Shiflok. Run for your life. Mana gun? Mana pistol? Siapa sheriff? Murderer ni, aduh pening pula aku. Dah lah malas aku main. Okay guys, bye-bye. Itu saja pada hari ini.